Hai semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik Palong, apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana Pak Mai tengok di channel Kebun Abah. Ada beberapa episod dah yang Pak Long buat. Alhamdulillah, hampa pun boleh menonton. Pak Long pun boleh lah teruskan lagi video-video di Kebun Abah. Walaupun kadang-kadang video tu video santai-santai, video cerita tentang apa yang Pak Long buat di kebun ni saja. Cik, dalam episod lepas, kalau hampa masih ingat, Pak Long ada lepaskan ayam-ayam jenis Rhode Island Red Pak Long ni. Yang ni dalam ni. Dan dalam ni sebenarnya ada sekok yang lain. Sekok yang lain tu cacat kaki dia. Badan, body semua okey, tapi dia punya kaki hanya sebelah saja. Dia capik-capik macam tu. Dia terjadi sebab masa menetas dulu ni, kemungkinan juga telur tu terlalu rapat, ataupun kemungkinan juga masa dia menetas tu, kaki dia tersepit celah-celah lubang inkubator tu. Nak buat macam mana? Dia hidup dengan sihat saja. Takkan kita nak bunuh dia kan? Tak. Pak Long bela dah. Pak Long mengharapkan dia boleh membesar dengan elok lah. Tapi taklah pula menjangkakan sampai ke hari ni dia masih sihat walafiat. Jom kita tengok, jom. Mana tengok? Ini ayam dia, cik. Ayam cengkoi. Belum panggil dia ayam cengkoi. Apa tengok kaki dia? Kaki dia memang macam ni lah. Dah tak boleh nak buat apa lagi. Kalau masa kecil dulu pun, kalau Pak Long perbetulkan dia, kaki tu, kemungkinan dia akan patah. Hampa tengok dia berjalan. Macam tu dia jalan. Sebelah okey, sebelah tu tak okey. Cik, Pak Long bukan nak lepaskan ayam yang sebelah sini. Sebenarnya Pak Long nak lepaskan ayam yang besar sikit, yang beza umur 3 minggu. Ni. Mai keluar. Mai keluar. Yang ni pun tak biasa. Pak Long tak biasa lepas di luar lagi tu. Ni hak ni dia besar-besar, kasak-kasak sikit lah. Ni lah kali pertama juga Pak Long lepas mereka. Sebabnya hari tu Pak Long ambil daripada lau sini, yang besar-besar tu terus Pak Long masukkan ke sana. Pak Long tak bagi mereka kelewat kat ni. Mari kita nak tengok, kita halau belah sana sikit lah. Dia cempera sikit. Jom. Keluar. Tutup dulu. Tu dia. Besar-besar yang ni, cik. Yang ni umur 3 bulan setengah. Berbanding dengan yang ni. Ni sama kot ni. Tengok. Ni segagan dengan tu tak? Tak. Ni jenis ni sama macam ni. Dia umur sama macam ni. Ayam ni, cik, dia punya sikap dia punya sifat dia memang suka cakap-cakap. Dan dia sukalah cakap-cakap pada rumput-rumput yang baru kita misin macam ni. Tu, dia juga makan pokok-pokok. Tu dalam kehidupan normal dia. Kalau kita bela, kita selalu kurung dia. Kita selalu tak mau lepas dia. Dan kita hanya bagi makan dedak saja. Dedak boleh bagi makan je. Kalau hampa bagi makan dedak saja, dia akan membesar mengikut acuan yang hampa letak. Macam Pak Long ni, Pak Long bela, Pak Long suka lepas-lepas macam ni. Dan tentulah dia jinak sebab kita dah bela dia, kita dah simpan dia 2 bulan, 3 bulan lagu tu. Cik tengok ni. Yang ni kan, lagi 2 bulan insya-Allah boleh bertelur. Dah 3 bulan, depa akan bertelur pada umur 5 bulan. Tak ada jantan pun tak apa. Macam ni betina ni, betina. Kalau kita pump dengan dedak, dia akan lebih besar lah berbanding kita bela lagu ni saja. Tu, cik. Oh, hak kecil pun keluar juga. Tu beza kecil dengan besar tu, cik tu. Tu. Ni besar tu kecil.
Hak kecil-kecil ni beza umur 3 minggu tapi dia laih sangat. Sebab tu Pak Long bezakan lau supaya hak ni duduk belah sini, hak besar duduk di sebelah sana. Kalau kita letak sekali dalam ni, hak kecil ni akan terus mengalah lah kalau kita bagi makan. Tu. Ui, cempera keluar. Tu hak tu jantan tu cik tu. Tu jantan tu. Jantan ni pula kalau kita nak guna, kita kena guna umur 6 bulan hingga ke 8 bulan. 8 bulan paling cantik. Bila 8 bulan dia dah cecah 3,5 kilo lebih-lebih, boleh buat bakar. Kalau yang betina tu 5 bulan setengah, insya-Allah boleh bertelur dah. Tu, ni jantan ni. Ni jantan elok ni. Ni. Dengan warna dia. Tu. Ni sekok jantan, ni dua jantan. Geng ni banyak jantan. Hak ni betina cik. Tu. Oh. Betina. Jenis Rhode Island Red. Rhode Island Red ni adalah ayam yang paling lasak lah. Biasanya dia jadikan sebagai parent stock lah untuk nak buat ayam ayam penelok. Wih. Tu. Oi, patuk cik. Mah kecil-kecil masuk sini, kecil-kecil masuk sini. Tak mau. Apa tak mau? Oh, yang kecil masuk sini. Tak mau keluar. Padu dalam. Mana lagi yang kecil-kecil? Tu ada sekok lagi kecil. Kecil. Pak Long nak lepas mereka lebih kurang dalam 10 minit lagu tu. Sambil-sambil Pak Long buat kerja-kerja sikit. Kalau hampa nak mula bela ayam kan, Pak Long memang syorkan lah hampa mula dengan ayam jenis ni, Rhode Island Red ni. Ada satu jenis lagi adik-beradik dia, nama dia Rhode Island White. White ni dia warna putih semua, kaki kuning juga, warna putih semua. Asal daripada tempat yang sama, fungsi pun sama juga. Tapi dari segi ketahanan lah, yang Pak Long bela sebelum ni, nampak gayanya yang Rhode Island White ni dia kurang sikit. Dari segi pembesaran dia, dari segi produktiviti dia kurang sikit. Jadi Pak Long syorkan apa bela ayam ni. Masa mula-mula Pak Long bela dulu, ayam ni memang mahal cik. Sekong anak ayam mencecah RM50 yang berumur lebih kurang dalam seminggu macam tu. Lama kelamaan bila dah ramai dah orang bela, harga pun mula turun sikit. Lastly yang Pak Long jual kepada orang semualah yang umur 3 minggu tu, Pak Long jual dengan harga RM15. Kali ni Pak Long habang kat hampa lah, Pak Long jual dengan harga RM15 yang umur 3 minggu. Dulu sebelum Pak Long tamatkan episod yang hari tu ni. Lah ni Pak Long tak jual lagi. Ayam ni Pak Long bela untuk nak dapatkan telur, dan kemungkinan juga raya haji ni kalau umur panjang kita boleh sembelih, kita makan rendang Rhode Island Red. Dari segi warna juga pun berbeza juga. Biasanya ada yang warna-warna terang dan ada juga yang warna gelap. Kalau hangpa tengok ni warna terang. Ni sekok ni warna gelap. Kebiasaannya orang lebih suka yang warna gelap kerana yang asalnya dulu memang warna mahogany ataupun warna gelap macam tu. Tapi bila banyak dah ayam tu dibiak bakarkan, kebanyakan yang ada di Malaysia ni adalah jenis yang Pak Long bela ni. Dia panggil juga Rhode Island Red, tapi dia bukanlah heritage. Heritage ni yang gelap-gelap tu. Yang gelap asal daripada sana, kemerah-merahan, kehitaman sikit macam tu. Gelap-gelap lah. Merah-merah macam ni boleh bela, tak ada masalah. Yang jantan tu akan jadi 3,5 kilo macam tu, tapi tidaklah mencecah 4 kilo macam datuk nenek dia dulu. Ni hak ni. Hak ni nampak lain sikit. Ni. Nampak tak? Oh, kalau nak bela warna ni Jawa. Oh. Pak Long berperasan kita ada lubang kat sini. Hari ni Pak Long nak perbaik pun tak ada alat.
Dia Pak Long sumbat sajalah dulu macam ni. Tak ada apa, insya-Allah. Buat sementara. Selain daripada dua lau yang Pak Long tunjukkan apa tu, Pak Long nak tunjuk lah. Dah buat apa tour sikit ke lau-lau yang masih ada tapi belum dicuci dan tidak digunakan lagi buat masa ni. Ni yang besar ni adalah lau pertama Pak Long lah. Pak Long pergi belajar di kat Cik Amdan di Batu 10 Lekir. Bila balik Pak Long buat sesuaikan dengan keadaan di kebun Abah. Dan lau ni Pak Long namakan sebagai lau sawah lah, sebab ada ulang sawah pernah masuk dalam ni. Okey. Selain daripada tu, ni lau yang Pak Long tempatkan RIR bapak-bapak kepada depa ni dulu duduk di sini. Sebelah sini Pak Long letakkan iaitu ayam kampung dan juga ayam BPR kalau tak salah Pak Long. Yang hujung ni lah Pak Long letakkan ayam light saset dan lau ni Pak Long letakkan ayam yang kecil. Okey, depa pun dah nak masuk ke lau. Pak Long letakkan dalam lau belacan sebab bau dia hari tu ni bau macam bau belacan. Okey, makanan hari ni dah tumpah, dah habis, tak ada masalah. Petang esok Pak Long mai, Pak Long buh lain. Okey, mai. Nah, halau yang jadi masalah sebab tu Pak Long jarang-jarang ataupun Pak Long malas nak lepaskan depa. Kalau kita nak halau dengan kaki syuh macam tu, depa buat nin, buat tak reti saja. Jom masuk. Ni halau masuk. Masuk, jom. Tengok. Dia tak mau masuk. Dia syok duduk di luar. Masuk dalam. Cekong dua masuk jadilah. Masuk. Okey, dah nampak dah kawan-kawan masuk meh. Jom. Kayu tak ada lagi pegang kayu Jom. Masuk dalam. Masuk dalam. Masuk dalam. Berani. Masuk dalam. Masuk macam tu. Ada lagi ke? 2, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Okey. Kalau nak cari dulu kot luar, takut depa lepas kot belakang. Hari ni Pak Long kongsikan dengan hampa beberapa maklumat lah. Kalau hampa nak bela ayam, hampa belalah jenis Rhode Island Red ni. Sebab Rhode Island Red ni, selain daripada dia lasak, hampa boleh biak bakar kan. Boleh jadi anak yang sama macam mak ayah dia. Kalau hampa bela Lomeng Brown, memanglah murah sikit. Sekong lebih kurang dalam RM10 macam tu. Tapi dia tak ada jantan. Kalau ada jantan pun, hampa kahwinkan dengan jantan-jantan lain, anak yang dihasilkan tu dah tak sama macam Lomeng Brown. Tapi kalau hampa hasilkan anak baru yang hampa kacukkan, betina Lomeng Brown dengan ayam jantan yang Pak Long tunjukkan tadi tu, dia akan nama dia back cross. Back cross is okay. Lebih baik daripada ayam-ayam lain. Tapi taklah dapat bakar yang tulis. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Kalau nampak mai tengok di channel Kebun Abah, Pak Long mai kebun, mai tengok-tengok saja. Nak menghidupkan kembali perasaan Pak Long untuk mai ke kebun. Sebenarnya pada petang-petang biasanya Pak Long balik ke rumah dari tempat kerja, Pak Long akan berbaring. 2 bulan Pak Long buat kerja lagu tu. Jadi rasa macam lemau, tak syok.
Lah ni, Pak Long kena kuatkan semangat. Balik kerja, jangan tidur, jangan baring. Terus main ke kebun. InsyaAllah, ada lagi episod-episod yang akan datang. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.